Bayangkan, dalam sunyi awal pagi, sebuah rumah sewa bertukar menjadi lokasi tragedi yang mengejutkan seluruh komuniti. Apa sebenarnya yang berlaku? Kita bawakan laporan penuh dari Kota Tinggi. Seorang lelaki etnik Rohingya dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Kota Tinggi selepas didakwa menyebabkan kematian isterinya yang sedang hamil dalam satu kejadian yang berlaku di kampung makam kira-kira 2 minggu lalu. Tertuduh berusia 35 tahun itu dilihat sebab dan menangis ketika pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrate Nur Khalidah Farhana Abu Bakar. Bagaimanapun, tiada sebarang pengakuan direkodkan kerana kes tersebut berada di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Menurut pertuduhan, lelaki yang bekerja sebagai tukang gunting rambut itu didakwa menyebabkan kematian isterinya, seorang wanita berusia 34 tahun, di sebuah rumah di Jalan Haji Mustafa pada awal pagi 13 Februari lalu. Pendakwaan dibuat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Jika sabit kesalahan, hukuman yang diperuntukkan termasuk hukuman mati atau penjara sehingga 40 tahun. Mahkamah menetapkan tarikh 22 April untuk sebutan semula kes sementara menunggu laporan bedah siasat dan laporan kimia. Dalam prosiding sama, tertuduh turut berdepan satu lagi pertuduhan mengikut Seksyen 316 Kanun Keseksaan kerana didakwa melakukan perbuatan yang menyebabkan kematian bayi yang cukup sifat dalam kandungan mangsa. Bagi pertuduhan ini, hukuman maksimum adalah penjara sehingga 10 tahun serta denda, jika sabit kesalahan. Ketika ditanya sama ada mengaku bersalah atau tidak, tertuduh tidak memberikan jawapan jelas namun sempat memohon maaf di dalam mahkamah. Mahkamah turut menetapkan satu lagi tarikh bagi memastikan kehadiran jurubahasa Myanmar supaya tertuduh dapat memahami pertuduhan dengan lebih jelas sebelum sebarang pengakuan direkodkan. Pendakwaan dikendalikan oleh Timbalan Pendakwa Raya Izlan Azhar dan tertuduh tidak diwakili peguam. Sebelum ini, media melaporkan mangsa yang hamil 7 bulan ditemui tidak bernyawa di bilik rumah sewa mereka sekitar jam 7 pagi oleh pemilik rumah. Kejadian dipercayai berlaku beberapa jam lebih awal. Ketua Polis Daerah Kota Tinggi, Superintenden Yusof Uthman, memaklumkan bahawa siasatan awal tidak menolak kemungkinan motif cemburu sebagai antara faktor yang sedang diteliti. Penonton sekalian, kes seperti ini bukan sahaja menyentuh soal undang-undang, tetapi juga menyentuh isu keselamatan dalam rumah tangga dan kesejahteraan wanita hamil. Apa pandangan anda tentang langkah pencegahan yang boleh diambil untuk mengelakkan tragedi sebegini daripada berulang? Kongsikan pandangan anda di ruangan komen, tetapi pastikan perbincangan dibuat secara berhemah dan menghormati proses undang-undang yang sedang berjalan.